Yes, Assalamualaikum kawan-kawan projek Solo. Korang semua apa khabar? Dan hari ni macam biasa aku berada di MTRT Part Outlet, di mana hari ni kita nak cerita, nak sembang pasal minyak Eagle ni, di mana terdapat ester dan pau. Kita ester biasa kita dengar kan, dan kita nak tahu lebih detail berkenaan dengan pau. Apa itu pau? Aku sendiri pun tak faham sangat pasal pau ni. Jadi korang tengok video ni. Apa maksud pau tu? Jadi baik, kita lihat sedikit apa itu pau. Kalau korang malas sangat, korang boleh je Google kan. Cari je apa maksud pau. Dan kali ni aku nak kongsikan, pau bermaksud polyalpha olefin, sejenis minyak asas sintetik kumpulan API 4 yang premium, dihasilkan melalui proses kimia untuk enjin berprestasi tinggi. Ia unggul kerana struktur molekul seragam, kestabilan haba tinggi dan ketahanan oksidasi yang hebat. Pau meningkatkan pelinciran, mengurangkan keladakan atau slug dan melindungi enjin daripada suhu ekstrim. Contoh penggunaan dan sinonim. Contoh penggunaan sering digunakan dalam minyak enjin fully sintetik, berprestasi tinggi, minyak gear dan enjin turbo. Kita lihat pula apa kelebihan utama pau. Dalam prestasi suhu sejuk, ia mengekalkan kecairan yang baik untuk permulaan enjin yang lancar dan mudah untuk dihidupkan. Lagi satu, kestabilan suhu tinggi, tidak mudah terurai ataupun degradasi walaupun enjin beroperasi dalam suhu tinggi. Penyusutan rendah, erti kata lain, kurang meruap menyebabkan minyak tahan lebih lama. Dan kemudian kurang mendapan, bermaksud kurang kotoran berbanding minyak mineral kerana tiada bahan asing. Selain daripada itu, kita lihat sedikit indeks kelikatan dia yang tinggi. Pau mempunyai indeks kelikatan yang tinggi, umumnya melebihi 140. Manakala minyak asas mineral API kumpulan 1 biasanya antara 85 hingga 90. Dan minyak asas mineral kumpulan API 2 biasanya sekitar 100. Minyak asas mineral kumpulan 3 biasanya sekitar 120. Apabila suhu kerja melebihi 100 darjah, pau masih mengekalkan indeks kelikatan yang tinggi. Jadi filem minyak pada permukaan geseran logam tidak akan rosak, mengurangkan kehilangan mechanical keseluruhan enjin. Pada suhu rendah, ia tidak akan menjadi likat, mengurangkan haus apabila enjin sejuk. Jadi kesimpulan dia, pelincir sintetik berasaskan pau mempunyai pelindungan pelinciran yang sangat baik dan enjin mempunyai prestasi cemerlang dalam kuasa penjimatan bahan api, ketahanan dan rintangan suhu tinggi. Okey, jadi baik, korang dah dapat apa kelebihan pau ni. Jadi kalau korang suka dengan video ni, korang boleh share, like and comment. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Abang kan pomen, patut abang lah recommend kat saya pakai minyak apa. Apa tu? Barang baik ke bang? Serius ke bang? Minyak apa ni bang? Dari mana? Minyak Eagle dari France.